pejabat tanah ni kira dulu ada, bila Patih masuk mesyuarat dalam fokus group, kita dapati salah satu daripada agenda dia adalah beri rumah ataupun bina rumah kepada orang-orang yang memerlukan rumah. Dan apabila dia dapat memerlukan rumah itu, maka kadang-kadang dia ni terpaksa dikeluarkan kerana yang telah diluluskan untuk buat rumah tu, dia tak ada mempunyai sekepiang tanah pun untuk buat. Maka Patih ambil inisiatif lah, ada sahabat Patih tu belilah satu bidang tanah dengan tujuan untuk diwakafkan ke Semanggul ni yang tak ada tanah, yang dapat buat rumah daripada Batu IJC tapi tidak ada tanah. Jadi di situ maka Patih beli tanah tu, kemudian takutlah apa-apa jadi Patih meninggal ke apa dia, nama tanah tu masih lagi nama Patih kan. Jadi nanti anak-anak tuntut tanah nak jadi 2 juta 3 juta, depa pun tak tahu nak usul lain tadi lah. Jadi Patih nak untuk mengelakkan benda tu, Patih wakaflah ke Baitul Mal supaya tanah tu boleh diurus untuk dibagi kepada asnaf-asnaf ini. Jadi Baitul Mal tak boleh tak boleh nak uruskan benda untuk bagi tanah yang dah diwakaf dibagi kepada asnaf secara blok tanah macam tu. Jadi sekarang proses dia pihak Maib menukarkan balik status tanah tu kepada Patih lah. Ini dalam proses. Mudah-mudahan proses ni berlaku cepat dan insya-Allah kita boleh bantulah penduduk boleh buat tanah lot tu. Patih jalan kalau rumah bantuan tu dalam 40, dalam 30 kaki buka dengan 45 kaki panjang, boleh dekat 70-80 biji rumah. Boleh bantu senang ni. Itulah cita-cita yang tinggal wakaf untuk Patih dikubur nanti insya-Allah.